Masih lagi second law of thermodynamics. Kita dah tengok pada pelajaran yang minggu lepas, kita tengok pasal heat engine. Jadi pada minggu ni kita akan tengok reverse heat engine. Dan ada lagi 2 subtopik. Esok kalian akan tengok mengenai Carnot cycle, dan minggu depan kalian akan tengok Rankine cycle. Lepas tu habislah. Jadi hari ni kita tengok mengenai reverse heat engine. Jadi reverse heat engine ni terbahagi bagi 2. Satu kita panggil sebagai heat pump, satu lagi kita panggil sebagai refrigerator. Okay, jadi kita tengok dulu sistem refrigerator. Sistem refrigerator ni sistem seperti ais lah. Ais dan juga aircon kat rumah kita, dia menggunakan konsep reverse heat engine dan menggunakan konsep refrigerator dalam second law of thermodynamics. Contoh, okey, ini peti sejuk di rumah kalian, di rumah saya. Macam ini lah, lebih kurang peti sejuk. Dia punya layout dia. Ini belakang peti sejuk lah. Bukan depan peti sejuk Ini bahagian belakang peti sejuk. Kita tengok bahagian belakang. Sebab peti sejuk ni dia punya sistem komponen semua duduk belakang. Depan tu hanya dia punya kompartmen je. Kompartmen untuk penyejukan. So, ini dia punya pintu depan lah ni. Ini punya pintu depan ni. Jadi dia menghadap ke sana. Okay, dia ada 4 komponen penting. Yang pertama dia ada evaporator. Dia ada metering device ataupun expansion valve. Dia ada condenser. Dan dia ada compressor. Ada 4 komponen penting. Jadi tempat yang sejuk di mana? Tempat yang sejuk tempat yang ada evaporator. Evaporator tu dia akan mengeluarkan haba sejuk ke dalam kita punya dalam icebox lah. Dalam peti sejuk kita tu, dia akan keluarkan haba sejuk. Itu pada bahagian evaporator. Kalau kita rasa pada belakang kita punya peti sejuk, belakang peti sejuk ni kita akan rasa hangat. Kita akan rasa hangat belakang peti sejuk ni, bahagian ini. Kita akan rasa hangat. Hangat tu adalah pada bahagian condenser. Dia condenser dan juga evaporator ni dia bentuk line je. Dia macam tubing. Dia macam tube gitu je. Kemudian dia ada compressor. Compressor ni kalau dalam peti sejuk, dia biasanya duduk pada bahagian bawah. Biasa dia kali hitam. Compressor lah. Kalau peti sejuk yang lama-lama sikit, yang macam 10 tahun lepas punya peti sejuk, kita akan nampak. Bawah tu dia ada macam benda bulat kali hitam. Nanti lepas kelas ni pergi check. Tengok peti ais belakang peti ais rumah masing-masing tu. Belakang tu ada benda hitam bulat. Benda hitam bulat tu adalah kompresor dia. Kemudian dia ada expansion valve. Expansion valve ni dia kecil je benda dia. Expansion valve ni kecil je. Biasanya dia berada pada berhampiran dengan evaporator. Jadi tujuan dia sebenarnya peti sejuk ni, tujuan dia untuk mengekalkan suhu sejuk pada satu tempat. Kita ada satu kompartmen peti ais tu. Peti ais kompartmen tu kita nak kekalkan, kita nak pastikan dalam kompartmen tu sejuk. Jadi untuk pastikan kompartmen tu sejuk, kita kena bawa keluar haba. Jadi konsep termodinamik ni, bila kita nak sesuatu tu sejuk, kita kena bawa keluar haba. Jadi bila kita bawa keluar haba tak ada, tempat tu sejuk. Itu konsep termodinamik lah. Sama juga macam aircon. Macam aircon dia sistem ni sama juga. Cuma aircon ni dia lebih besar lah, dan dia punya kompartmen macam peti ais ni, dia punya kompartmen tu yang ada evaporator. Yang dalam aircon rumah kita tu, okay, kalau siapa-siapa ada aircon kat rumah tu, yang indoor unit, yang kalau kat rumah, depan rumah kita, dekat dalam bilik kita tu atau dalam ruang rumah kita, dia ada benda panjang gitu kan. Itu dia punya indoor unit tu, itu adalah evaporator. Dalam dia ada kipas, ada tubing melengkar-lengkar gitu. Kemudian dia ada belakang tubing tu, dia ada kipas tu yang akan blow udara sejuk masuk ke ruangan. Tapi konsep dia sama. Refrigerator, peti sejuk ataupun aircon ni tujuan dia untuk menyejukkan ruang.